Alamak, macam dah nak hujan ni. Mendung je. Aunty Mary tak dekat rumah ni. Kan jemuran dia dekat luar tu. Tak apalah. Biarlah saya tolong angkatkan. Kawan-kawan, pernah tak hadapi situasi macam ni? Kalau jadi begini, apa tindakan kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulat air kerana pembentung. Bulat manusia kerana muafakat. Hidup berjiran tolong menolong. Barulah hidup menjadi berkat. Tajuk tazkirah saya pada hari ini ialah hidup berjiran membawa bahagia. Kawan-kawan, siapakah jiran? Jiran adalah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita dan disebut juga sebagai tetangga. Kawan-kawan kenal tak siapa jiran kawan-kawan? Kita perlu mengenali siapa jiran kita. Di depan rumah, di belakang, di kanan dan di kiri rumah kawan-kawan. Ini kerana apabila kita hidup berjiran, kita mestilah saling hormat menghormati, bertolak ansur dan bertegur sapa. Barulah hidup kita lebih harmoni. Daripada Abi Syurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik dengan jiran. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menunjukkan kepada kita bahawa seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan, menyakiti jiran hukumnya haram dan berdosa. Kawan-kawan, tahu tak apakah hak-hak seorang jiran? Antaranya ialah tolong-menolong. Jika jiran yang bukan Islam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hormati, apatah lagi jiran yang beragama Islam. Maka, sebagai seorang Muslim, wajiblah kita mengamalkan sifat bantu-membantu dan tolong-menolong dalam hidup berjiran. Sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maksudnya, dan hendaklah bertolong-tolong untuk kebaikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2 yang menunjukkan kepada kita akan tahu pentingnya sifat tolong-menolong dalam kehidupan, terutamanya dalam perkara yang membawa kepada kebaikan dan takwa. Tidak sempurna iman jika kau tidur kekenyangan, sedang tetanggamu menangis kerana kelaparan. Hak tetangga berkenal mesra, hak tetangga menggembirakannya. Hak tetangga bertanya kabarnya, makan minumnya semua. Lunaskanlah tanggung jawab kita. Kawan-kawan, baru-baru ini kita terkejut dengan berita helikopter yang terhempas di Lumut, Perak. Seramai 10 orang anggota JDM telah terkorban. Kalaulah kita jiran tetangga mereka, apa yang boleh kita lakukan ya? Kita boleh ziarah, bersedekah dan memberi kata-kata semangat kepada keluarga mangsa. Sekurang-kurangnya, kita mendoakan ketenangan kepada waris yang ditinggalkan. Inilah salah satu contoh yang boleh kita tunjukkan untuk menolong mereka. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairu jiran
innallaha khairuhum lijari. Maksudnya, manakala sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah seorang yang paling baik dengan jirannya. Kesimpulannya, kita dituntut untuk berlaku baik kepada jiran kerana tuntutan tersebut datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, Islam mengajar umatnya untuk sentiasa berlaku baik dengan jiran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.